Korang tahu tak, abang baru dapatkan satu produk multi-purpose untuk cuci dalam kereta ataupun dalam rumah. Tapi abang decide nak cuci dalam kereta lah guys. Okey, yang ni daripada Mafa juga, Car Care. Yang mana dia adalah multi-purpose foam. Yang kita nak cuci bahagian dalam kereta, dashboard, seat, orang punya cockpit dan sebagainya. Dengan benda Allah ni, confirm boleh selesai masalah tu. Tanpa buang masa, jom kita cuba tengok dekat leather seat. So produk ni kalau korang beli, korang akan dapat sekali dengan berus dia. Dia datang sekali dah. Senanglah kalau korang nak cuci yang tempat-tempat korang nak kena sental. Dan kalau tengok kapasiti ni 650 ml. Untuk harga yang dia bagi ni, abang rasa dia value for money lah. So jom. Sekarang ni abang nak cuba test lah. Oh, dia foam macam ni. Nampak nice lah. Okay. Kalau yang nak seelok-eloknya, korang biar sekejap sebab lah kan. Kita ambil ni and kita berus ya. Dan korang kena biarlah sekejap. Biar sekejap dulu. Bagi benda ni dia serap kekotoran dulu. Dia serap kekotoran dulu. Okay. Lepas tu, kita ambil satu clean towel and cuci. Oh, kalau cuci pun korang nampak dia punya ni. Nampak? Dia punya perbezaan. Warna dia. Nampak naik kan? Weh, nice lah. Dah macam coating dah pun. Bersih gila guys. Nampak tu. Sebelum, selepas. Sebelum, selepas. Bukan saja bersih, tapi korang pegang pun smooth. Licin ya guys. Memang licin. So okey lah guys, bagi korang yang berminat nak dapatkan produk V Mafa ni, abang akan letakkan link dekat bawah. So grab cepat guys. Sebab selain daripada dia bagi bersih, dia pun wangi. Dan yang paling penting dia murah guys.